Dalam gelap, ada cerita yang belum selesai. Kau berani dengar? Selamat datang ke Seram Spot, tempat segala yang misteri, urban legend dan kisah seram tak masuk akal bermula. Assalamualaikum admin. Nama saya Hanif, bukan nama sebenar. Dan saya nak kongsi satu kisah benar yang berlaku lebih kurang 5 tahun lepas di sebuah kampung lama dalam hutan Pahang. Saya sendiri tak percaya benda gaib, sehinggalah saya terlibat sendiri dalam pengalaman yang hampir buat saya gila. Waktu tu kami pergi cari kayu gaharu dan kami tidur dalam sebuah masjid lama yang dah lama ditinggalkan. Malam pertama tu, kawan saya tak bangun langsung keesokan harinya. Dan apa yang jadi lepas tu memang buat saya tak dapat tidur lena sampai hari ni. Cerita ni saya kongsi bukan nak menakut-nakutkan, tapi sebagai peringatan. Ada tempat, walaupun nampak kosong, tapi bukan kosong sebenarnya. Assalamualaikum, saya Hanif. Dan ini kisah yang saya sendiri tak sangka boleh jadi nyata. Cerita ini bermula masa kami dengan geng 5 orang termasuk saya buat keputusan nak keluar ke hutan Pahang cari kayu gaharu. Itu memang kerja sampingan kami tiap kali musim sesuai. Tapi tahun itu lain macam sikit. Dari awal perjalanan dah rasa ada yang pelik. Jalan masuk ke kampung tu sunyi sangat macam orang dah lama tinggalkan. Tapi kami teruskan juga sebab peta yang kami ada tunjuk ada masjid lama dekat situ. Masjid tu katanya dah lama tak digunakan. Jadi kami plan nak tidur dalam tu saja untuk jimat duit. Dan sebab lokasi tu pun strategik untuk cari kayu. Waktu kami sampai pun dah hampir senja. Hutan tebal tepi jalan macam cuba halang kami masuk. Masa tu matahari makin turun, warna langit jingga merah membara, buat rasa seram tapi juga teruja. Saya ajak semua berhenti rehat sekejap tepi jalan sambil kami usah-usah kawasan kampung yang dah macam kampung hantu. Pokok-pokok besar, rumah-rumah, usang bertingkat kayu buruk, tingkap pecah dan pintu berkunci rapat. Kau rasa betul ke sini ada masjid? Tanya Amir, salah seorang geng saya yang paling berani. Dia selalu suka usik-usik orang. Sah, dalam peta ada. Kena masuk sikit lagi dalam hutan ni. Tapi jalan susah sikit sebab dah lama tak guna. Jawab saya, cuba bagi semangat. Kami terus menapa. Semakin masuk ke dalam, bau hutan basah dan tanah lembap menusuk hidung. Bunyi burung malam mula kedengaran. Seram juga ni, macam tempat jin duduk, kata Faizal, lagi seorang kawan kami yang memang jenis mudah takut. Kami tiba di satu kawasan lapang kecil. Di situ berdiri masjid lama yang dimaksudkan. Nampak sangat usang, cat dah luntur, kayu, reput tiang-tiang ada yang dah retak. Tapi struktur masih kukuh. Ada tiang besar di depan dan bumbung yang separuh rosak. Tapi yang paling buat kami tak senang hati adalah sunyi yang amat sangat. Sunyi sampai boleh dengar bunyi nafas sendiri. Okey, kita buat ini saja. Masing-masing cari tempat tidur dalam masjid ni. Saya arahkan. Sebelum tidur, kami solat maghrib. Berjemaah dekat serambi masjid. Walaupun tempatnya penuh debu dan laba-laba, saya cuba rasa tenang, tapi ada satu perasaan berat dekat dada. Kenapa rasa macam ada yang pandang je aku ni? Saya bisik dekat Amir, tapi dia hanya gelak. Kami pasang lampu suluh, buka sedikit pintu yang rosak untuk bagi udara masuk. Saya ambil saf paling depan sebab nak jaga geng. Masa baring, bunyi serangga dan angin, lalu daun-daun rimbun buat rasa hutan macam hidup. Tapi lepas beberapa jam, saya terjaga sebab rasa panas dekat bahagian telinga. Saya tengok kiri kanan, gelap pekat dalam masjid. Tiba-tiba ada bau yang sangat busuk dan asing. Macam bau asap tapi bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang saya tak dapat nak gambarkan. Saya cuba bangun tapi badan berat macam kena tarik ke bawah. Tolong, aku tak boleh gerak. Bisik suara lemah dari sebelah saya. Itu suara Faizal. Saya cuba tarik dia tapi dia tak sedar. Kepala dia terkulai macam orang yang dah lama tidur. Saya rasa panik dan cuba kejut geng lain. Tapi yang pelik, semua macam tengah tidur lena dan tak sedar langsung. Kau orang bangun, Faizal tak sedar. Saya jerit, tapi suara saya serak dan sukar didengar.
Malam itu, di dalam masjid lama itu, mula rasa seram makin tebal. Ada bunyi bisikan halus, macam suara perempuan menangis jauh dari kejauhan. Saya rasa jantung berdegup kuat. Dan masa tu baru saya sedar, malam pertama di masjid kampung lama itu akan jadi malam terakhir untuk seorang sahabat kami. Pagi itu, kami semua bangun dalam keadaan yang kelam kabut. Faizal masih tak sedar, kepala dia terkulai, badan lemah dan nafas dia perlahan sangat macam dah tak cukup oksigen. Saya cuba tepuk-tepuk dia, panggil nama dia berulang kali tapi langsung tak ada respon. "Kau rasa ni apa dah jadi dengan dia, Hanif?" tanya Amir dengan suara yang gemuruh. Mata dia dah mula merah sebab kurang tidur, tapi dia cuba nampak kuat. Saya geleng kepala, cuba untuk kekal tenang walaupun dalam hati penuh tanda tanya dan risau. Entahlah, mungkin dia pengsan atau penyakit lama yang dia tak bagi tahu kita. Tapi saya sendiri tak yakin dengan jawapan tu. Kami bawa Faizal keluar dari masjid ke tempat lapang bawah pokok besar. Angin pagi meniup sejuk, tapi saya rasa sejuk bukan sebab angin, tapi sebab suasana yang tiba-tiba jadi pelik. Saya pandang muka kawan-kawan yang lain. Ada rasa takut yang jelas terpancar di mata masing-masing. "Tolonglah, Faizal bangun. Kita kena cari bantuan," saya kata. Amir dengan segera keluarkan telefon bimbit, cuba dapatkan talian, tapi malangnya tiada langsung signal. Kawasan ni memang jauh sangat dalam hutan. Sementara itu, saya nampak sesuatu yang buat bulu roma saya meremang. Dari celah-celah pokok, ada bayang-bayang hitam yang bergerak perlahan. Bukan bayang biasa, tapi sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelum ini. Kau orang nampak tak? Ada benda bergerak dekat pokok tu. Saya bisik dengan cemas. "Mana? Tak nampak apa-apa pun, Hanif." "Kau main wayang ke ni?" balas Amir. Tapi saya tahu dia pun risau. Masa tu, saya cuba mengingat cerita-cerita lama yang pernah saya dengar dari nenek dan orang tua kampung tentang masjid lama ini. Kononnya, dulu zaman nenek moyang, masjid tu pernah jadi tempat orang yang kena sihir atau kena gangguan jin bawa masuk untuk diubati. Tapi ada yang cakap ada jin jahat yang menguasai masjid itu, terutama pada waktu malam. Kita kena keluar. "Dari sini sekarang juga," saya seru. Kami angkat Faizal dan bawa dia balik ke masjid untuk kumpul barang dan bersiap. Tapi masa nak masuk semula, saya terperasan sesuatu aneh pada pintu masjid. Ada ukiran simbol pelik pada kayu pintu yang saya yakin bukan asal dari zaman kami. Sumpah, aku tak pernah nampak simbol macam ni. "Macam ada benda pelik kat sini," kata saya. Cuba sentuh ukiran tu, tapi rasa macam panas menyirap sampai ke tulang. Tiba-tiba, angin kencang melanda. Pintu masjid yang kami buka tadi tertutup sendiri dengan kuat sampai bunyinya bergema satu kawasan. Semua terkejut. Ada yang menjerit kecil. "Kita terkunci kat dalam ni ke?" Suara Amir kedengaran ketakutan. Saya cuba tarik pintu, tapi tak boleh. Buka, hati saya mula berdebar laju. "Tenang semua, kita cari jalan keluar lain." Sambil mencari jalan keluar, kami dengar bunyi-bunyi pelik dari dalam masjid. Ada suara tawa halus dan bunyi kaki berjalan perlahan atas lantai kayu. Tak mungkin. "Orang lain kat sini. Kita sorang je dalam kampung ni," bisik Faizal yang masih lemah tapi cuba cemas. Suasana makin gelap dan dingin walaupun hari dah semakin siang. Mata saya tertumpu pada satu sudut masjid yang selama ini kami tak perasan. Ada bayangan hitam besar yang berdiri diam macam tengah tunggu kami. Saya tepuk bahu Amir. "Kau nampak tak? Itu bukan manusia," Amir mengangguk. "Kita kena buat sesuatu cepat sebelum benda ni buat lebih teruk." Malam tu kami tak tidur langsung. Satu demi satu kejadian aneh berlaku. Bunyi-bunyi bisikan mula kedengaran, lampu suluh yang kami bawa tiba-tiba mati dan suhu dalam masjid turun mendadak sampai nafas kami keluar asap. "Ini bukan kerja manusia. Ini jin. Jin dalam masjid ni," saya bisik takut. Kawan-kawan mula mengaji ayat-ayat Quran berharap ada keberkatan dan perlindungan. Tapi seolah-olah jin itu sengaja ingin tunjuk kuasa.
Kalau kita tak keluar malam ni, kita semua mungkin jadi macam Faizal. Amir berkata dengan suara penuh ketakutan. Saya rasa malam itu adalah permulaan malam-malam yang akan mengubah hidup kami. Malam yang sepatutnya kami ingat sebagai pengalaman mencari kayu gaharu, kini jadi mimpi ngeri yang nyata. Malam tu, suasana dalam masjid makin menggila. Sejak subuh, Faizal masih tak sedar dan kami dah cuba segala cara nak kejutkan dia. Tepuk, cucuk, bagi air, tapi tak ada apa yang berubah. Kawan-kawan mula panik. Amir yang biasanya kuat berani, dah mula berkira-kira nak keluar dari situ secepat mungkin. Tapi masalahnya masjid lama ni macam masuk sekali, susah nak keluar sebab pokok-pokok tebal dan gelap pekat di luar sana. Saya rasa kita kena buat sesuatu yang lebih dari sekadar doa dan zikir, kata Amir dengan nada serius. Kita panggil ustaz ke atau orang kampung? Tapi macam mana? Telefon tak ada line, kita jauh dalam hutan, saya jawab. Dan siapa nak datang sini waktu malam? Tiba-tiba saya terdengar bunyi langkah yang berat dari sudut gelap masjid. Saya pandang ke arah bunyi itu, tapi gelap sangat. Lampu suluh kami semua dah hampir habis bateri. Siapa tu? Saya jerit, tapi hanya sunyi yang jawab. Dalam hati, saya dah mula rasa benda tak kena. Benda ni dah macam main-main dengan kita. Bisik Faizal yang akhirnya buka mata, tapi matanya kosong, macam orang yang tengah hilang jiwa. Kami cuba kejut dia, tapi Faizal bangun macam robot, senyum sinis dan kata, "Jangan risau, aku okey." Tapi suara dia pelik, sejuk dan berbisik. "Faizal, kau betul-betul okey ke ni?" Saya tanya risau. Dia ketawa kecil dan terus berjalan menuju ke sudut masjid yang kami tak perasan ada tangga ke bawah lantai. Kami ikut dari belakang, rasa tak sedap hati. "Jangan masuk bawah sana, Faizal." Amir jerit tapi terlambat. Faizal hilang dalam kegelapan bawah lantai. Kami berdiri di depan tangga itu. Udara jadi sangat sejuk sampai nafas kami berasap. Bunyi dari bawah macam bisikan dan rintihan bergabung. "Sumpah, jangan masuk bawah tu," saya cakap. Tapi rasa ingin tahu kami menang. Dengan hati berdebar, kami turun bersama. Apa yang kami nampak buat darah kami beku. Bawah masjid ada sebuah ruang rahsia penuh dengan ukiran pelik di dinding dan tulisan-tulisan lama berbahasa Arab yang kami tak faham sepenuhnya. Ada tulang-tulang kecil bersepah atas lantai. Macam ada ritual pelik dilakukan kat situ. "Tengok ni, ini mesti tempat ritual lama," saya berbisik. "Mungkin jin tu tinggal sini." Tiba-tiba, Faizal berdiri diam di tengah bilik, mata dia kosong tanpa nyawa. Dia mula mengeluarkan suara aneh, suara yang bukan suara manusia. "Pergi dari sini, ini tempat kami." Suara itu bergema dalam bilik, seolah-olah ada lebih dari satu makhluk bercakap. Kami panik dan lari keluar. Masa kami keluar, pintu bilik bawah tanah tertutup dengan sendiri. Lampu suluh terakhir kami padam. Kami tersepit dalam gelap pekat. Saya rasa tangan saya dipegang kuat oleh sesuatu yang tak nampak. Suara tawa jahat bergema di telinga kami. "Cepat! Keluar! Kalau tidak, kau juga akan jadi seperti dia." Suara Amir getar menjerit dalam kegelapan. Kami berjaya keluar dari bawah masjid, terengah-engah dan penuh trauma. Faizal jatuh pengsan semula dan kami teruskan berjaga malam itu dengan doa dan baca ayat suci sebanyak mungkin. Malam tu kami faham bahawa masjid lama itu bukan sahaja tempat beribadah yang ditinggalkan, tapi sebenarnya sarang jin jahat yang dah lama menunggu mangsa. Malam pertama sudah cukup buat kami trauma. Apa lagi yang menanti kami pada malam-malam seterusnya? Sejak malam pertama tu, keadaan kami makin parah. Faizal yang dah terperangkap dengan sesuatu dalam bawah masjid mula berubah sikap. Dia dah tak macam kawan yang kami kenal. Kadang-kadang dia diam. Kadang-kadang tiba-tiba ketawa tanpa sebab. Mata dia kadang-kadang macam kosong, tapi kadang-kadang penuh dengan kemarahan. Kami cuba cakap baik-baik dengan dia, tapi rasa macam bercakap dengan orang lain.
Suatu malam, waktu tengah kami duduk berkumpul dalam masjid, Faizal berdiri tiba-tiba dan mula mengaji ayat Quran, tapi cara baca dia pelik sangat. Suaranya berat dan serak macam suara orang tua, bukan suara dia yang biasa. Ini bukan Faizal. Amir bisik dekat saya. Dia dah kena jin. Saya cuba yakinkan diri saya. Mungkin sebab tekanan dan trauma, Faizal berubah. Tapi dalam hati, saya mula takut sesuatu yang lebih buruk dah berlaku. Tiba-tiba, dari arah luar masjid, ada suara azan yang kuat bergema. Tapi yang pelik, azan tu tak datang dari mana-mana surau atau masjid berdekatan. Sebab memang kami jauh, sangat dalam hutan. Siapa azan tu? Saya tanya. Tak ada jawapan. Tapi bunyi azan tu buat suasana jadi seram bukan main. Suara azan yang kuat tapi jauh macam dari dunia lain. Dalam beberapa minit, bunyi azan tu hilang dan diganti dengan bunyi tangisan seorang wanita yang sangat sayu. Tangisan tu sampai ke dalam masjid, buat kami rasa sedih tapi juga takut. Kita kena keluar dari sini sebelum lebih ramai yang kena macam Faizal, saya kata. Tapi tak semudah tu nak keluar. Pokok-pokok di luar masjid mula bergerak macam ada angin kuat, walaupun udara tetap senyap dan panas. Daun-daun berguguran tanpa sebab dan ada bayang-bayang hitam yang bergerak laju di celah pokok. Kita kena buat benda lain, Amir kata. Dia keluarkan sebotol air zam-zam yang dibawa dari rumah. Kita kena basuh Faizal dengan air ni dan baca doa yang kuat. Kami buat apa yang Amir cadangkan. Tapi masa tu, Faizal macam bertukar lagi. Dia menjerit kuat sampai kami semua hampir pitam. Suara dia bertukar jadi seram, macam suara banyak orang bercakap dalam satu masa. Tiba-tiba, pintu masjid yang kami kunci rapat terbuka dengan sendiri. Angin kuat masuk, bau hangit dan tanah basah menguar dari luar. Kita kena keluar, saya jerit. Kami lari keluar, tapi tiba-tiba tanah bergetar dan pokok-pokok sekeliling seolah-olah hidup. Bayangan hitam itu muncul bertambah banyak, mengelilingi kami. Dalam keadaan panik tu, saya nampak sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelum ini. Wajah seorang ustaz tua muncul di tengah gelap, pakai jubah putih, mukanya tenang dan berseri. Dia angkat tangan dan baca doa dengan suara kuat. Bayangan hitam tu mula hilang sedikit demi sedikit. "Ustaz, tolong kami," saya jerit. Ustaz tu senyum dan kata, "Kamu semua kena sabar. Jin yang tinggal di sini dah lama. Saya akan bantu kamu. Tapi kamu kena ikut arahan saya." Kami mengangguk, lega tapi masih takut. Malam itu, dengan bantuan ustaz tua itu, kami rasa ada harapan. Tapi saya tahu, masih banyak yang perlu kami lalui. Dan malam-malam seterusnya pasti lebih mencabar dan menyeramkan. Malam kelima di masjid lama itu, suasana makin suram dan penuh misteri. Ustaz tua yang tiba-tiba muncul pada malam sebelumnya terus menemani kami, membaca ayat-ayat suci dan memberikan semangat supaya kami kuat. Tapi saya dapat rasakan, walaupun ustaz ada, kuasa jin di sini tetap kuat dan tak mudah diganggu. Jin-jin di sini bukan sembarangan, ustaz beritahu kami dengan nada serius. Mereka dah bersemadi lama dan mereka dah biasa dengan kehadiran manusia. Tapi ada satu yang paling kuat, pemimpin mereka. Kami semua mendengar dengan penuh serius. Saya cuba ingat cerita-cerita lama orang tua kampung tentang makhluk gaib yang menguasai tempat-tempat lama yang sudah ditinggalkan. Malam itu kami sekali lagi menginap dalam masjid. Faizal yang dah mula tunjuk perubahan pelik, duduk diam sambil mata kosong memandang ke satu sudut. Kadang-kadang dia berbicara dengan suara berbisik yang tak difahami kami. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka sendiri, angin dingin masuk dan bau yang menusuk hidung kami. Ustaz segera baca ayat Al-Quran dan kami turut membaca sama-sama. Tapi hati-hati, jin ni boleh tipu. Mereka boleh jadi macam manusia, boleh bunyi macam orang yang kita kenal. Ustaz peringatkan, kami makin berjaga-jaga bila tiba-tiba seorang lelaki muncul dari luar masjid.
Dia pakai baju lusuh, muka penuh luka dan matanya merah menyala. "Kenapa kamu tinggal di sini?" Suara dia serak dan menakutkan. Kawan saya Amir cuba bercakap dengan lelaki itu. "Kami tak nak ganggu. Kami cuma nak cari kayu gaharu." Tapi lelaki itu ketawa sinis. "Kayu gaharu? Tak ada apa yang kamu nak di sini. Pergi sebelum semuanya terlambat." Tiba-tiba lelaki itu hilang macam asap di bawah angin. Kami terkejut dan tak faham apa yang berlaku. Ustaz cakap, "Itu bukan manusia biasa. Itu antara jin yang cuba menakut-nakutkan kita." Ketegangan makin menjadi-jadi bila lampu suluh kami tiba-tiba padam. Suara-suara aneh mula kedengaran dari seluruh penjuru masjid, bisikan dan jeritan kecil yang buat kami seolah-olah dikelilingi makhluk gaib. Kami semua menggenggam tangan masing-masing, membaca ayat-ayat suci, berdoa agar dilindungi dari gangguan. Tapi saya tak boleh nafikan rasa takut yang makin membuak-buak. Malam itu, saya terjaga dari tidur selepas dengar bisikan yang sangat dekat di telinga saya. "Kau takkan keluar dari sini." Suara itu berkata perlahan tapi jelas. Saya cuba bangun tapi badan saya keras dan tak boleh bergerak. Dalam kegelapan, saya lihat bayang-bayang hitam besar menghampiri saya perlahan-lahan. Jantung saya berdegup kencang, peluh sejuk mengalir di dahi. "Saya tak nak mati kat sini," saya berbisik dalam hati. Tiba-tiba, tangan ustaz menepuk bahu saya dan berkata, "Bangun, jangan takut. Ini ujian, kamu mesti kuat." Saya terjaga dari mimpi ngeri itu dan sedar ia cuma mimpi, tapi perasaan seram masih melekat. Malam-malam selepas itu, kami semakin dekat dengan makhluk yang tinggal di masjid lama itu dan rasa bahawa malam terakhir kami makin hampir. Malam ke-6, keadaan di masjid lama itu jadi makin pelik dan menakutkan. Kami semua dah rasa macam hidup dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Faizal yang dulu dah berubah sikap makin jauh dari kami. Kadang-kadang dia berdiri di tengah masjid, menatap kosong tanpa berkedip. Kadang-kadang dia bisik sendiri, macam ada suara lain yang bercakap dalam badannya. Ustaz terus berusaha baca ayat-ayat Al-Quran dan doa supaya kami dilindungi. Tapi jin-jin yang ada dekat situ macam makin berani. Suara bisikan dan jeritan makin kuat, kadang-kadang macam suara budak kecil yang menangis. Tengah malam tu kami dengar bunyi sesuatu yang bergerak atas bumbung masjid. Rasa macam ada sesuatu yang besar melintas. Amir dan saya keluar tengok tapi tak jumpa apa-apa. Cuma bayang hitam yang cepat hilang di antara pokok. Saya rasa benda tu tengah pantau kita. Amir bisik. Tiba-tiba lampu suluh saya mati. Saya cuba hidupkan, tapi tak boleh. Dalam kegelapan saya rasa tangan saya dipegang. Saya cuba lepaskan, tapi tangan tu kuat mencengkam. "Saya ada dekat sini." Suara lembut, tapi sejuk kedengaran. Saya terkejut dan terhuyung hayang ke belakang. Tiba-tiba, sosok wanita berpakaian putih muncul depan saya. Wajah dia pucat, tapi cantik sangat. Mata dia kosong tapi penuh kesedihan. Saya tak nak kacau kamu," saya cuba cakap. Wanita itu cuma diam, kemudian menghilang dalam sekelip mata. Saya terduduk dan berdehem kuat untuk hilangkan rasa takut. Keesokan harinya, kami jumpa beberapa tanda aneh di sekitar masjid. Bunga melur yang layu tiba-tiba bertukar jadi segar. Bekas tapak kaki yang muncul dan hilang macam hantu. Ustaz kata, "Itu tanda jin di sini semakin aktif. Mereka cuba berkomunikasi atau mungkin nak beri amaran." Kami mula sedar bukan kami sahaja yang tinggal di sini. Ada sesuatu yang tak nampak tapi sentiasa mengawasi setiap langkah kami. Malam tu, Faizal sekali lagi hilang dari bilik. Kami cari sampai sekeliling masjid. Tiba-tiba kami dengar suara dia dari dalam bilik bawah tanah yang kami pernah masuk dulu. "Faizal," saya panggil. Suara dia jadi kuat dan pelik. "Jangan ikut aku. Pergi sebelum semuanya terlambat." Kami tak berani turun tapi rasa risau sangat. Apa yang berlaku pada Faizal sebenarnya?
Malam ketujuh, suasana makin gelap dan menyeramkan. Kami dah tak boleh tidur nyenyak langsung. Faizal masih hilang dan suara dia dari bawah masjid masih menghantui kami. Kami semua dalam ketakutan tapi tak tahu nak buat apa. Ustaz terus membaca ayat suci dan mengajar kami doa perlindungan. Tapi saya perasan sesuatu pelik berlaku. Kadang-kadang, suara kami sendiri dalam doa bertukar jadi bisikan lain yang tak difahami, seolah-olah suara jin cuba meniru kami. Tiba-tiba, saya dengar bunyi ketukan di dinding masjid. Ketukan tu makin kuat dan jadi macam ketukan pintu. Amir, cuba buka pintu. Tapi pintu terkunci sendiri. Kita terkunci ke? Amir tanya cemas. Entahlah, aku cuba buka tapi tak boleh, saya jawab. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka dengan perlahan dan masuklah seorang wanita tua berpakaian lusuh dengan rambut panjang kusut. Wajah dia penuh parut dan matanya merah menyala. Kau, semua jangan tinggal sini. Wanita itu jerit dengan suara yang menggerunkan. Kami tak nak ganggu siapa-siapa, Amir cuba menjawab. Tapi kamu dah ganggu. Wanita tua tu menjerit lagi. Dia melangkah masuk dan mula membacakan ayat-ayat yang pelik dan seram. Suasana jadi sejuk menggigil dan bayang-bayang hitam muncul di sekeliling. Tiba-tiba, Faizal muncul di belakang wanita itu. Tapi bukan macam Faizal. Yang kami kenal, dia berdiri kaku, mata merah menyala dan senyum jahat yang buat bulu roma berdiri. Ini yang kita tak nak, saya bisik dekat Amir. Wanita tua tu terus menjerit dan menghilang seperti asap. Faizal pula jatuh pengsan di lantai. Kami semua panik dan risau. Apa sebenarnya yang berlaku kat masjid ni? Kenapa kami dikelilingi oleh makhluk yang tak boleh kami fahami? Ustaz bagi tahu kami, malam-malam macam ni kuasa jin lebih kuat. Kamu semua kena kuat dan jangan sesekali tinggalkan doa. Malam tu kami habiskan waktu dengan membaca ayat suci dan berdoa kuat-kuat. Tapi dalam hati, saya tahu malam-malam seterusnya mungkin lebih gelap dan penuh dengan misteri yang tak kami jangka. Malam ke-8 di Masjid Lama tu, kami semua dah tahap keletihan mental dan fizikal. Faizal masih dalam keadaan tak sedarkan diri dan aura gelap macam makin tebal menyelubungi kami. Waktu tengah malam, saya terdengar suara sayup-sayup orang membaca doa, tapi bukan dari ustaz atau kami. Suara tu datang dari luar masjid, seolah-olah dari dalam hutan gelap yang mengelilingi kami. Kau dengar tak? Saya tanya Amir yang duduk di sebelah saya. Dia angguk perlahan, mata tajam memandang ke arah pintu masjid. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri dan angin dingin masuk dengan kuat. Bau tanah basah dan asap kayu terbakar menusuk hidung kami. Sosok seorang lelaki tua muncul di ambang pintu. Pakaiannya lusuh dan berdebu, wajah penuh parut dan garis-garis usia yang dalam. Tapi matanya berkilau dengan cahaya aneh yang buat kami rasa seram. Siapa dia? Amir bisik. Ustaz cepat bangun dan berdiri di hadapan lelaki tua itu. Siapa kamu? Kenapa datang ke sini? Lelaki tua itu senyum perlahan dan berkata, aku penjaga tempat ini, tapi aku dah lama tak jumpa manusia. Datang ke sini. Dia mula bercerita tentang sejarah masjid lama itu yang dibina di atas tanah yang dulu dianggap keramat oleh orang asli. Katanya, banyak jin dan makhluk gaib yang tinggal di situ dan mereka boleh jadi baik atau jahat bergantung pada niat manusia yang datang. Masjid ini bukan tempat biasa, ia tempat pertemuan dua dunia, lelaki tua itu sambung. Kami semua terdiam mendengar cerita dia. Tiba-tiba, suara Faizal yang lemah kedengaran dari bawah tanah. Aku tak boleh keluar. Suara dia serak. Lelaki tua itu pandang ke arah pintu bawah tanah dan berkata, kamu kena berani dan jangan takut. Jin yang menguasai bawah masjid dah lama terperangkap di situ. Ustaz terus mengambil ayat-ayat suci dan kami semua bersedia untuk turun ke bawah tanah buat kali kedua. Sebelum kami pergi, lelaki tua itu beri amaran terakhir. Jangan sesekali tidur di sini atau kamu mungkin takkan bangun lagi.
Kami semua rasa seram, tapi tiada pilihan lain. Malam ke-9, kami turun ke bilik bawah tanah masjid lama itu. Suasana gelap dan berdebu, bau hapah dan tanah basah menyengat hidung. Lampu suluh kami perlahan-lahan menyinari ruang sempit itu, tapi bayang-bayang aneh seolah menari-nari di dinding. Awasi sekeliling, jangan bagi diri kita terperangkap, Ustaz pesan. Kami berjalan perlahan sambil baca ayat-ayat suci, cuba tenangkan diri dan jauhkan rasa takut. Tapi makin ke dalam, kami rasa seperti ada sesuatu yang memerhati dari celah-celah gelap. Tiba-tiba, Faizal yang masih tak sedarkan diri kami bawa sekali. Tapi badannya tiba-tiba jadi berat sangat. Macam ada kuasa lain yang memegangnya. Dia berat macam tu sebab ada jin yang cuba kawal, Ustaz beritahu. Kami sampai ke satu ruang yang penuh dengan batu nisan lama dan ukiran pelik. Di tengah-tengah ruang tu ada satu batu besar yang berkilat hitam. Ini kubur jin yang menguasai masjid. Lelaki tua penjaga tempat tu kata dari belakang. Tiba-tiba bayang-bayang hitam keluar dari batu besar itu, membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Kami semua terdiam kaku, takut nak bergerak. Sosok itu keluarkan suara seram. "Kenapa kamu ganggu tempat aku?" Ustaz dengan penuh keberanian berdiri depan kami dan baca ayat suci dengan kuat. Tapi bayang itu ketawa sinis dan mula menyerang. Kami semua lari, lintang pukang keluar dari bilik bawah tanah. Tapi bayang itu kejar sampai ke pintu. Tangan Ustaz masih baca doa kuat dan bayang itu akhirnya hilang. Faizal tiba-tiba terjaga dan bercakap dengan suara yang lain, "Aku tak nak ikut kamu semua. Aku nak tinggal di sini." Kami semua terkedu dan risau dengan perubahan dia. Malam itu kami tidur tak lena, hati makin gelisah dan tak tahu apa nasib kami esok. Malam terakhir kami di masjid lama itu, suasana penuh ketegangan yang sukar nak digambarkan. Semua rasa dah sampai tahap maksima, takut, risau dan tak pasti siapa yang masih boleh dipercayai. Faizal yang dah mula berubah duduk diam sambil senyum sinis, matanya yang merah menyala buat bulu roma berdiri. Ustaz kata, "Ini malam terakhir kita di sini. Kalau kita nak keluar hidup-hidup, semua kena kuat dan kena yakin dengan doa." Kami semua berkumpul di ruang utama masjid, baca ayat suci dengan penuh penghayatan. Tapi tiba-tiba pintu masjid terbuka dengan kuat. Angin kencang masuk dan gelap pekat menyelubungi kami. Bayang-bayang hitam berkumpul di tengah ruang, membentuk sosok besar yang kami semua tahu. Itulah makhluk yang selama ini menguasai masjid. Suara seramnya bergema, "Kamu semua ganggu ketenangan aku. Sekarang kamu harus bayar harga." Faizal tiba-tiba bangun. Suaranya bukan lagi dia, tapi suara dalam yang jahat dan dingin. "Saya dah jadi sebahagian daripada mereka. Kamu takkan dapat selamat. Kami cuba pertahankan diri dengan doa, tapi kuasa makhluk itu luar biasa." Amir hampir terjatuh. Saya terhuyung, tapi Ustaz terus kuat bacaan ayat. Tiba-tiba dari luar, lelaki tua penjaga muncul dengan membawa tongkat kayu gaharu yang bercahaya. Dia melaung, "Demi kuasa Allah, aku usir kamu keluar dari sini." Tongkat itu memancarkan cahaya putih terang dan makhluk hitam itu menjerit kesakitan sebelum hilang satu demi satu. Faizal terjerit dan jatuh pengsan. Kami semua lari keluar dari masjid dengan hati berdebar kencang. Keesokan harinya, Faizal kembali normal. Tapi dia tak ingat apa-apa sepanjang malam terakhir itu. Ustaz pesan supaya kami jangan pernah kembali ke masjid itu. Saya sendiri tak pernah lupa pengalaman malam itu. Masjid lama itu memang kampung jin yang sebenar. Dan jangan sesekali tidur dalam masjid lama itu. Nanti malam pertama boleh jadi malam terakhir kita. Kalau kau masih di sini, terima kasih sebab berani dengar sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau berani, kita jumpa lagi dalam mimpi.